Assalamualaikum. Hari ni aku nak tunjuk ni baru-baru ni kami pergi Kuala Lumpur. Ni untuk resipi ayam pansung. Pansung ke pasuh ke? Apa nama ni? Dia pakai ubi. Ni senarai resipi yang ayam pansung. Perlu tomato, pucuk ubi, lengkuas, cabai, bawang merah, bawang putih, halia, serai, ikan bilis. Ni kena ada. Jadi ayam pansung ni asalnya kita masak dalam buluh. Kali ni kita masak dalam periuk. Ni kak ni duk ajak ni. Mau beli macam tu nampak dia punya lesung tu. Ada dijual dekat kedai. Kita cari. Lesung dia memang comel dan sesuai dibuat di mana-mana. Tengok. Aku lajukan gambar ni supaya senang dan cepat kita dapat liputan untuk masak. Semua bahan-bahan ni ditumbuk. Ditumbuk bawang, halia, bawang putih, lengkuas, semua ditumbuk, dimasukkan dalam tu. Ni serai. Serai dikat-kat dulu dan ditumbuk. Dengan tumbukan semua tu nanti akan memperasakan ayam pansuh ni. Jadi sambil-sambil tu kami pun duduk minum nampak. Ni dia punya jamuan. Tak ingat. Ini sebab abang nak betul tu. Nak. Nak kita. Sambil-sambil duk tuang, duk tambah teh. Lepas tu kita kena kopi pula. Ni aku nak promote sikit kat hampa. Kopi dibawa khas. Tu cerek dah. Kopi hijau ni aku beli kat kedai kat rumah. Kopi hijau, Memang kemas dia punya rasa. Pekat, melekat. Pancur simple lah. Dengan ayam KO tadi tu aku masuk je kopi. Aku buah air panas. Asal jadi barang. Abang yang ditumbuk. Ni kak tadi ayam. Lepas tu kita masukkan daun ni dulu. Daun ubi. Lampu tu memang ada dijual lah. Duk viral sekarang duk dalam TikTok ni. Tubuh kunyit apa? Duk masuk barang-barang ni semua. Campur ya. Lepas tu gawi kat tu kata. Gawi. Okey, lepas tu bubur pati. Tu jangan lupa pati ikan bilis tu buat menyedap. Jadi rasa dia memang yalah ala-ala singgang. Ala-ala singgang. Kak ni hebat dia. Dia dalam kotak hikmat dia tu semua ada barang ada. Jadi semua perasa tu buat dicedok Lepas tu dia bungkus balik duduk dalam tu balik. Memang kemas lah depa ni main kemah. Ada. Tu lada. Kak pisang lebuh lada ingat tu. Lada apa, sulah, lada hitam. Lada lagi? Semua ada tu. Lada sobi-sobi pakat buah dah no. Pandai dah tengok tu garam, gula apa, bagi rasa sikit. Ni gula. Garam gula jangan lupa. Nampak ni punya tu. Tu apa kot. Masuk macam gula, garam, rasa. Masuk semua. Goi. Dia buat tunjuk tu. Goi. Lepas tu gawi bagi sebati. Kita tadi buah ayak ni. Dia ada ayak sikit kan. Gawi. Ada cabai kan? Cabai tadi ada. Cabai lepas ni. Yang penting apa merasa. Dia rasa memang bubuk. Rasa lain mempuih. Ayak. Banyak sikit. Kalau tu kita blend dia dah ayak. Ini ada pokok. Kalau tak cukup ayak, tambah ayak. Bagi dia bergenang sikit. Sebelum terlupa, kau ni bagi tahu memang sedap lah kalau ada bunga kantan. Kena ada bunga kantan di icak ayam. Tu daun lengkuas. Hampa nak pakai daun lengkuas boleh. Hampa nak pakai daun apa. Jadi tutup yang selamat untuk dimakan lah. Jadi dia sebagai orang kata apa, bagi ada bau-bau dia juga bagi tujuan nak merangkap haba dalam periuk tu.
Tu tak padat tak apa? Selalunya kita akan masak pakai buluh, tapi kali ni pilih pakai periuk. Lagi cantik lah tengok tu. Hasilnya nanti insya-Allah. Okey, kemas-kemas, tutup biar rapat. Tak Dah api. ready lah. Tak api. Dah pok api. Masak sehingga mendidih. Sambil-sambil itu boleh kena kopi tadi. Sembang kawan. Ni dah macam dah boleh makan dah ni. Yang menggelegak tu dah macam tu boleh dah. Buat apa nama selesai tu. Daun ubi tu sedap tu. Daun ubi tambah dengan ayam. Nampak makan sekali. Yang ni nak makan dengan nasi boleh. Tadi cikgu yang geng aku tadi tu, abang ni perlu makan dengan lemang, ambil abang. Okey, nanti kita pakat try no.